Assalamualaikum. Tuan-tuan, kenapa emas sesuai dijadikan mas kahwin? Kelebihan utama menjadikan dina emas sebagai mas kahwin adalah simpanan emas itu bertahan lebih lama berbanding duit. Kalau hadiahkan dalam bentuk duit, biasanya tidak lama selepas majlis selesai, duit itu akan ditarik untuk dibelanjakan sedikit demi sedikit. Sedar-sedar, hadiah mas kahwin semakin berkurangan, terutamanya apabila pengantin mula tinggal bersama. Saya perhatikan ahli keluarga saya yang menggunakan dina sebagai mas kahwin. Dina-dina mereka tidak terusik pun. Kekayaan mereka lebih bertahan lama kerana simpanan emas biasanya orang tidak akan jual, melainkan apabila ada perkara-perkara yang mustahak sahaja. Selalunya apabila duit lain sudah habis, barulah orang akan jual emas sebagai jalan terakhir mereka. Tambahan lagi, emas akan lebih bertahan daripada dibelanjakan memandangkan pada emas itu ada nilai sentimental yang sangat tinggi. Sebagaimana cincin hadiah perkahwinan, orang tidak akan jual cincin itu melainkan untuk hal yang sangat terdesak. Pada cincin itu tersemat kenangan yang sangat berharga pada pengantin. Nak mula menabung emas dengan ilmu? Sila DM saya untuk saya bantu buat pendaftaran secara percuma. Terima kasih.